Bukan Islam. Mana kepala bana kau belajar ni? Memang pokem lah kau ni perangai. Kau ingat kau ni baru tahu sikit benda-benda macam gini. Yang baru tahu sikit ni kau belajar agama yang baru mula-mula tu. Kau terus nak hukum orang. Macam kau ingat kau tu apa? Kau Tuhan ke apa? Kau bukan Islam. Mana kepala bana kau belajar ni? Memang pokem lah kau ni perangai. Itu ahli Al-Quran, iblis itu ahli hadis, iblis itu ahli riwayat, dan faktanya iblis itu alim dan pandai dalam segala ilmu. Orang yang suruh orang lain buat amal, dia tak buat, dia tetap dapat pahala sekalipun dia orang fasik. Dia fasik, pakai seluar pendek hari-hari tunjuk aurat orang, jadi fasik. Pakai rata mah tekor, pakai subang sebelah. Orang Islam yakin Allah sebenar-benar Tuhan. Nabi itu memang Nabi sungguh pesuruh Allah, cuma malah semayang contohnya. Ataupun malah bayar zakat, ataupun tu saja jenis fasik lagu. Dia suruh orang buat baik, tetap dia dapat pahala. Kerana dia ada iman di dalam. Faham? Bedanya adalah iblis tidak menjadi kekasih Allah karena dalam diri iblis ada kalimat, aku lebih baik dari kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sama saja bagi mereka, engkau, Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Qs. Al-Munafikun 63, ayat 6. Bukan Islam. Mana kepala bana kau belajar ni? Memang pokem lah kau ni perangai. Kau ingat kau ni baru tahu sikit benda-benda macam gini. Yang baru tahu sikit ni kau belajar agama yang baru mula-mula tu. Kau terus nak hukum orang. Macam kau ingat kau tu apa? Kau Tuhan ke apa?